bang? Ngaji. Kok bisa untuk latihan tinju mana? Cuba ikut tangan nang. Itu abang. Untuk latihan tinju, abang nanti jadi petinju usuk ah. Tangan nang tu. Sakit tangan lah. Bang. Tahan. Abang jadi petinju ah. Pangaruh nak orang ada baca makan masege kok. Ramai kok. Woi, apa ada orang tak? Ayolah, lah. Hoi, Dagil. Yo tak. Kau kan yang bedang dia ko. Ni cari yang nak orang meko. Nak ukuran nang tu doh, nak lawan nang tu doh. Yo tak. Cuma nak jadi petinju saja ah. Tu cari lawan sama-sama tinju kita. Oh, kamu jadi petinju ah? Tu anak orang ketek kau kan tinjau. Ukuran nang kan cari ya. Cari nak orang yang kayak kau ah. Mengadu di kampung ah, malah pelang sekolah lah. Tak. Kalambi, bola nak. Bang petak. Capek lah teman mau. Capek lah bang. Dek, garah bang mana? Namu bang akan petak rola kalah wah. Dek, kan abang kan kalah wah dek. Dan nak kerja apa? Ayo. Bisa. Hoi. Pengang ke? Ni PS-nya dah. PS. Aduh yang lebih kilo dia awak kira. Anak tu dah. Aduh kilo tu encak latih tinju lah. Bertinju lo dah. Latih tinju dah jadi tinggi baik tu. Latih tinju baik tu. Nanti kita yang tinju ya. Lah, tenang lah. Tenang lah. Alam ada. Pekamang, siko. Takut yang udah. Alin lah ya. Ampun dah. Siko kok. Kena di uni tu Nia, je pangannya ada orang tu Nia. Alah yang tangannya di uni ah. Lah. Tengok dah. Apa ngaji tahu? Tadi Kak Nadul, kami nanti tinju dua. Kak Nadul apa nak? Dah luar nak mah. Aduh, dah temenan mana? Aku yang lain. Banyak nanti udah. Tapi dia jakil deh. Dia pangan lo. Dia tinju. Ikut lah kado nak mama aku mah. Angin tinjau dah. Iyo, badara telingu ni. Itu lah mama lah dah. Dia am nangis ya. Iyo karajo kamu nakan mak segeh tu ha. Nyojak mak tinjau tadi. Itulah bangkak-bangkak Yulah ilah kemanakan mak segeh kau lah. Ambul si nyogah tadi kok. Tu adikmu nyopor dia kamu nakan mak segeh tu ha. Yulah ilah lah ya. Ai kau lah inyo ya. You pucuk di cinta. Alah. Ular pun tiba. Nak ular roh ulam. Aduh aku tak. Baru tiba lah merabi-rabi dia mati ah. Ku ramai-ramai lah mau dirang demo tu apa salah mau detik kau. Kok kesalahan mak segeh you nak adu tu. Tapi kemanakan mak segeh. Carilah lah bangkak-bangkak na orang kuah ni tanganan ni. Jadi lah adikmu dia mak segeh kau ha. Dek kamu nakan mak segeh tu. Ni pangan nah. Nyok pangan lah nyo tinju-tinju Uyo mah. Ailah Allah alai. Bangkak sadue ya. Jadi baca dulu lah kau mak segeh. Lah bangkak adik kami ya. You mak segeh ubian nyo ah. Mandi. Kau menakan yo. Aduh karajo. Tu. Baca rumah kau menganti yo teh lah teh bawa kau masak. Ha, mengalamo ka mambawa masake. Tu masake ka mambawa nya. Pangakan mak segeh be kerajo mak. Iya. Bawa mak segeh ka masake ka mana urang ko ha. Berang ke urang ko. Mana mau tahu mak segeh bawa lah. Yo menambah karajo senakan bawa. Tu ba lain dak badik cinta kau. Ndak bala dek mak segeh kau lah jujur bangkak-bangkak ya. Tu mak segeh ubian ni nyo. Pada kamu kerja makmu kau. Pada makmu lu menyerang mak segeh. Anak itu tu cinta etek. Dia lah mau cari makan mulu. Ikulah dua seketek teh untuk publik nak urang wah. Etek bagilah mau carilah kau makan mau tulu teh. Yo lah yo na. Ya, teh. Mak segeh aja ka mana ka segeh tu teh. Yo teh.
2.000 nyo gih nyo ah. Bila nyo karajuan ada mak segi balai. Kemana kan mak segi ko samo deh. Ko sarang gini. Lah ya. Apa nak lawan tak bisa ya? Dicari lawan yang beraguk sih mah. Berikut patut tinju apa. Nak ada lawan ni. Mau pulang siapa rek lah. Menakan menambah karaju Labih tu pitih 2,000 mengantai orang. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Bang mak. Terima kan? Latihan tinju dua ada mak. Ada. Nakan tinju anak orang nakan tinju. Nak ada samsak tu mak. Apa lo indak ada nakan? Itulah demo orang kampung tadi yang mencari ya. Tadi nakan tangan anak orang suruh lah. Ya, latihan tinju tapi mak. Kau indak kalau you lah ni, you nakan. Pala je mamak besuk. Besok mak. Ya, aduh mamak nakan yang di Kuranji tu mak darih namanya. Ya. Itu nyo punya sasana tinju. Wis. Latihan lah nakan di situ. Ya mak. Wih, yo bisa nakan jadi tinju profesional lah. Weh, adih mak. Awak nak mak. Besok apa mak? Jadi, ikut indak. Ini siku lawan yang ketek-ketek. Cari dah nakan cuba di situ besuk. Lah. Deh. Pai lawak besuk. Deh mak. Lah, awak mandi dulu mak. Ayo orang mengaji apa ya kan? Cepat. Ya, dulu. Itu salah. Maksa. Ni kayak gini ya. Gitu. Berenang. Kiri kanan, berenang. Salah. Ngapain gitu? Itu. Yang tadi itu yang benarnya lah. 1, 2, 3. Bukan begini. Itu salah. Oke. Lah itu. Di besok diulang lagi ya. Udah ya. Besok setengah dulu ya. Besok latihan lagi. Nah, ya, dulu. Nak ada betul dah bos. Tu apa nak isok tu? Apa kerajuan kayu tu nak isok? Sediang mah. Pada ada bos ancek ko esok ya. Lihat bos ah. Boleh ah. Kan pasal tu. Orang di mana saya lihat bos. Kilo lah bos sampung lah bos. Kawan nama. Terbuka mana bos ah. Nampak bos dah ada mangsa dua dah. Malu ada orang. Yo mah. Woi kerja. Mangga kau dah. Mangga nah. Mangga ko bos. Panga je kecil lah. Jadi orang megal nak tanya lah. Oh begal. Jadi kami begal ni. Begal lah. Mangga orang di begal kau din. Ada orang. Oh betul. Tu apa yang ada piti, pe. Kaluan lah ni. Ba kau din piti ndak lah dia orang ndak ada piti ba. Api kau segini kau. Ha? Api. Lama warna ah. Dah jangan lah pe tinggal cik tu nyudah. Tantuin tu. Bos kape bos ah. Nak kan yo magian doh. Awas beko dengan kaduan ada juma dah. Calik lah. Wan beko. Wan. Apa dia ketinju mana tahu? Melanjut bos. Mantap tu baru buah anak buah kan tu. Katanya nak ambil apa anakmu tadi?
Kami ambil baru, Pak. Yo kami ambil 2 di Pak. Baik Pak. Maaf ya nak mau tadi. PPP ada, Pak, ke Pak. Tangan kau melayang ke Paknya. Tolonglah, Bos. Kare, Bos. Lari yang. Melawan jong lah kau. Indah, Pak. Bos kau apa itu? Ikut, Pak. Kumpul, tegang. Tegak. Tegak. Tegak sih kau. Leja le, apa sih nak ambil kau? Apa anak, Pak? Boleh kalau kau mau itu tindak bu. Boleh. Tu. Oh di mana tinggal? Tu, Pak, lagi kau, Pak. Di mana tinggal? Sinan, Pak. Di mana tinggal? Kang, Pak. Leto kau anak siapa kau? Anak, Pak. Anak siapa? Nak petinju kuah. Nah, Iya, kini yang berangkat. Iya, Pak. Berangkat. Capek berangkat. Capek. Batu kan mendadak sih mah. Yo amak mendadak sih ngicik. Kedua lah. Cikgu kana. Mak. Kau kau aduh mak nekan. Yo tahu dah mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kan. Apa kabar? Ada dah dari ni. Lainnya di dalam. Masuklah dulu. Jadi ni. Dimban dulu ya. Ya ni. Ada kan. Sila makan. Masih ke, Mak? Apa sikit? Ikut dah. Kau siapa kau? Mak. Menakan awak dah. Menakan awak lah. Yang dia ni. Jadi, baik ikut dah. Ambo ke menakan awak. Kasih ikut. Perangai lah banyak warna dah. Jadi ayo. Di lu mandangan anak orang sih dah. Itu mau cari udah kan. Itu mau cari udah masalah udah ada lagi petinju Dia udah didik ini kok lagi jadi petinju le udah. Tapi bana masih ge membawa kemanakan tu kemari. Kuah nak membinanya beko. Indak di kampung awak meninju orang lu aguno yo. Itu dah. Di atas ring tu tujuan. Kemanakan sia tu? Kamu masih ge curang. Baru ikut curang lah. Dengar lagi cik hitam tu. Ada nak dah. Itu dah kok bawanya kemari. Mak Sige, minum airnya Mak Sige. Dia ni tak. Kemenakan mata rati lah sikit. Iya, dapat ada Mak Sige. Jauh dari rumah mani itu mah, dapat ada. Minumlah, nak. Minumlah kan? Minumlah. Lah, weh kemanakan dari tadi tu mah. Jadi menurut Uda bawa solusi kemenakan awak kau dah. Menurut Ambo, ditampai Ambo ko dibinanya kemanakan ko untuk pengganti Ambo besok kemudian hari lain. Lah. Ada masih ge tu. Mantap juga tu dah. Iyalah masih ge. Iko nang kini ko muka membuka sasana tinju Harimau Kulanji Boxing Camp nanado di Kulanji ko. Jadi mang rekrut tinju yang muda-muda untuk jadi dibina jadi petinju masih ge. Jadi pas bana lah si ragil ko mau bina di siko. Jadi masih ge. Jadi awak mai dia nama-nama Kulanji wana nilang dari atu makonyo mau buat sasana Harimau Kulanji Boxing Camp. Oh, kalau baik itu iyo sesuai mana kemenakan ko ambo bawa kemari ya mak dah. Untuk memotivasi kemanakan ko masih ge ada lah mau tujuan sebut sabuk nan dapek dan bawa cepek lah. Ko kemanakan ko main di Jepang gua. Jepang. Di Jepang lah. Nah, do na bis pimato. Lalu mau gue. Ko di Australia. Lah. Nah, do Australia. Tatap keok mau gue. Ikut ndak lo kan? Kau ada ulang tahun kau mah. Kau di Korea kau lah. Korea. Di Korea mau ambil lah. Wis. Lah. Kau di kulit hitam. Tuah, jelah ni. Lah.
Jadi alah banyak marun yang mamak ko. Jadi ko na rin mo kuranji sebenarnya. Mo kuranji lah. Pangganti mo kuranji lah. Kau ikut lagi lah. Kau. Itu aku dekat tu mak. Oi, kan. Mana mun sih, Mak? Toyang lah mak. Ni bayu dah. Yolah. Kalau you begitu mak, letih sekali mak. Wah you ingin pada sama suap pada siap mak. Pas rancak mana? Di luar Wak. Adik mak lah. Yalah Mas Ge. Dia latih di luar. Yalah, lalo. Makan, jagolah lu ke latihan. Jagolah. Latihan. Kumpul. Terus. Siap. Dah siap kalian semua ya. Ya mak. Kita latih tinju sekarang ya. Jadi sebelum latihan tinju, dan perlu yang dikuan mental. Mental. Wait, tolong ah. Baru otak, baru fisik, stamina. Dagil, Irsat, Rafi, ikut apa? Lah. Jadi contohan ya. Jadi tinju dan sebenarnya itu kan lah dasarnya kau pukulan. Kau nak mau jab, strip, hook, lah itu dasar tigo. Itu bisa kombinasian lah ya kan. Lah contoh, maju. Kini. Iyo kini. Nah, kaki kiri dengko, kiri. Lambut di kiri kau, kiri. Ke kanan. Tuh, nangka kare. 1 2. Dan jok komodeko kan nak mau itu tuh nyo baik wak durang. Kare 1 2. Tuh. Lah. Itu siapa? Wak beku. Keluar. Jep. Kedua. Ganti. Kau paling kadang. Jep. Kedua. Awas kepala. Kepala. Baris. Jadi sisi berikutnya lah menekan. Alik. Beratu. Beratu. Gitu. Baris. Bisa ganti mak. Ragu lah lawan kadang. Ya. Oke. Lah. Ayo.
Oke, jago lah. Kurang lah macam mau ngaji ya, orang sembahyang. Kalau siap tak? Allah selesai. Jadi berapa kembang menekan awak tu dah? Ogoh nang gadang Sarawak adalah kemenakan Mas Ege. Tu nak gadang ya dah. Tu mau menekan awak tu dah? Tuh cili situ. Ui mandi kemana kan? Ampun jom maaf, oi kami mohonkan pada dan sana ale nanti boy sambuilah salam, oi kami ucapkan.